Zaman sekarang ni kan, mana dapat rumah landed freehold bawah RM120,000? Jangan risau. Ni, banglo 3 tingkat ni. Boleh gerak-gerak lagi. Inilah dia Toyota Camry Max Limited yang didatangkan dengan enjin diesel 2.8 dan gear automatik. Storage compartment, boleh letak barang sini. Patut charge show power. Outdoor punya pipe untuk kegunaan air bahagian luar. Ni boleh basuh tangan, basuh kaki sini. Okay, lepas tu pintu masuk dia belah belakang. Bagus ada handle ni untuk senang masuk. Okay, bila masuk dalam je, terus ada sinki dengan dapur kat sini. Dan exhaust fan untuk asap keluar. Belah sini toilet, nampak? Okay, ada exhaust fan juga. Kat sini pun ada exhaust fan. Di tengah ada fridge. Aircon rooftop 12 volt. Dia jadi lebar macam ni lah. Macam queen size. Okay, saya dah naik atas dah. Yang ni ruang tamu bawah. Lepas tu ini kan tilam overhead bed atas. Boleh lagi 3 orang. Lepas tu atas ni boleh 2 orang lagi. Lepas tu kalau nak lepak kat luar pun boleh. Yang kelebihan dia ni lah. Boleh lepak dekat kawasan bumbung. Ni nak servis aircon pun boleh. Aja boleh tengok pemandangan daripada luar lah sini. Okey. Nah, ni tingkat 2. Tu ground floor. Okey. Cuba tutup. Dari velcro tu. Ni untuk mosquito net, dia ada zip. Simple je lah. Dia punya canvas ni guna zip je. Lepas tu lagi satu yang dia punya blackout. Sekarang kita dah sedia untuk tutup pop-up roof ni. Dia ada handle 2 tu kan. Tapi pertama kita tarik ni, tali nylon ni untuk panggil canvas tu masuk dulu supaya tak tersepit lah. Ni memastikan yang canvas tu masuk. Okey, lepas tu cuba tarik. Tarik ke bawah. Ringan. Okey je. Okey je. Ringan nak tutup. Nak buka pun senang je tadi. Bawah ni pun kalau kita bentangkan lagi satu tilam ni, boleh 3 orang. Untuk tidur memang ramai orang dan penumpang pun boleh 2 orang sini. 4, 5, 6, 8, 9 orang penumpang. TV ada, USB port, ada mosquito net dengan blind. Ini blind. Okey, tingkap dia dua belah ada. Ada blind dengan mosquito net. Boleh datang view dulu dekat Shah Alam. Lepas tu boleh beli pada harga sekarang RM120,000. Kalau nak bincang harga, tulis kat ruang komen tu. Berapa harga yang rasanya sesuai untuk motorhome ni.